Nak mula buat retargeting, tuan-puan kena masuk dekat sini. Okey. Ini nama dia adalah Audience Manager. Nak access kat sini, tuan-puan tengok dekat sidebar menu ni, tuan-puan klik pada Audiences. Dan tuan-puan akan dibawa ke sini. Kalau tuan-puan first time buat, tak pernah buat apa-apa audience, tuan-puan akan nampak macam saya ni. Cari nama dia adalah Custom Audiences. Dan klik Create Custom Audience. Okey. Lepas tu dia keluar pop-up yang pertama. Pop-up yang pertama ni, tuan-puan klik pada Facebook page. Lepas tu tekan button Next. Dia keluar pop-up yang kedua. Okay. Pop-up yang kedua ni tuan-puan, kat sinilah dia suruh kita create custom audience untuk page kita. Kalau tuan-puan ada banyak page, pastikan nama page tuan-puan ni betul. Macam saya, page saya betul, kelas Canva. Event, tuan-puan pilih pada everyone who engage with your page. Klik kat sini tuan-puan. Audience retention, pilih 365 hari. Okay. Dan audience name, tukar nama tuan-puan. Nama kolam tuan-puan ni. Saya akan type kolam page kelas Canva. Kenapa saya rename macam ni? Sebab saya nak mudah cari balik kejap lagi. Dah siap kat sini? Terus tekan button create audience. Bila dah siap, dia keluar pop-up yang ketiga sepatutnya. Tekan done saja ataupun dia terus bawa ke sini. Mana-mana pun boleh. Bila dah habis, kolam yang sama ni tuan-puan boleh guna sampai bila-bila. Sebab dia auto update. Next, kolam dah ada. Macam mana nak buat iklan, nak tembak ke dalam kolam? Cara dia, tuan-puan patah balik dekat menu tepi ni, pergi dekat campaigns. Pergi dekat campaigns, masuk dekat campaign, pergi buat iklan macam biasa. Contoh, kita nak buat iklan macam biasa sekarang ni, tekan button create. Pilih objektif yang sesuai untuk ke dalam kolam. Contoh, saya pilih awareness. Now, tekan continue. Dekat sini, tukar nama kempen, iklan ke dalam kolam. Okey, tukar nama kempen. Lepas tu, pergi tekan pada add set. Tekan pada add set. Dekat sini, pilih page kita tadi. Page saya tadi adalah kelas Canva. Pilih page kelas Canva. Scroll ke bawah. Bajet tukar letak RM5 je sehari. Scroll ke bawah. Pilih pada button switch to original audience option. Dia keluar pop-up. Tekan use original audience. Okey. Settle kat sini. Scroll ke bawah sikit. Cari kolom custom audiences. Tekan pada kotak search existing audiences. Dia keluar kolam page kelas Canva. Nampak tak? Ini yang saya buat tadi. Dia keluar dah kat sini tuan-puan. Bila dah keluar kat sini, setting-setting lain tuan-puan abaikan. Jangan usik apa-apa. Terus tekan next. Dekat sini, pergi dekat add setup, pilih pada use existing post, tekan select post, carilah post mana yang sesuai untuk kita tembak ke dalam kolam. Cari post yang sesuai yang untuk kita tembak ke dalam kolam. Dah settle kat sini, tekan publish. Bila dah publish, iklan tuan-puan akan masuk processing, bagi dia masa beberapa minit, beberapa jam. Lepas tu iklan akan mula aktif kalau tak ada apa-apa masalah. Settle. Itu saja step untuk tuan-puan buat retargeting. Dan iklan yang tuan-puan dah buat hari ini, minggu depan ke, bulan depan ke, tukarlah posting lain pula. Sebab kita tak nak orang nampak posting kita yang sama. Contoh sekarang saya pakai yang ini. Bulan depan saya masuk, saya tekan change post, saya pilih post lain pula. Okey? Itu sahaja, tuan-puan. Tekan publish, settle. Lagi sebulan saya masuk, saya tukar lagi. Sebab kita nak orang sentiasa nampak iklan kita yang berbeza-beza. Okey? Faham Terbaik.